Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang, selamat malam-malam. So jom kita nak buat review ringkas untuk bas ni. 2 hari lepas kita nampak dekat Pekan Cemor, kita ada ambil video bas ni lalu kan. Rupanya kawan-kawan kita juga bawa ya, Azam Fira Trans Tour. Jom kita masuk ke bahagian dalaman dulu sebelum kita lihat bahagian luaran bas Azam Fira ini. So inilah dia bahagian dalaman untuk bas ini. Seat yang berwarna ungu oranye. Oh, ada orang tidur okay, tak apa. Sekejap lagi kita sambung review semula guys. So kita tengok dulu steering dan juga dashboard untuk bas ini. So kalau kita tengok kat steering dia ada tulis Nissan Diesel. Kita isi-isi, rupanya bas ini bernadikan atau menggunakan chassis Nissan JP ataupun UD-JP 251S. Tapi yang specialnya menggunakan belon belon air suspension dan bukannya seperti biasa. So ada juga Android player untuk bas ini dan ada juga butang-butang untuk kontrol aircon dan sebagainya. Sekarang part yang paling penting kalau Ayub review. Ayub akan cuba usahakan untuk dapat bahagian mata bertentang mata So inilah bahagian mata bertentang mata untuk BLE 9639. Bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder yang menggunakan model Dragers 2. Nampak lampu dia garang kan? Keistimewaan Dragers ni, lampu dia garang. Kalau Dragers 1 dia macam bergerigi sikit, dan ini adalah Dragers 2 yang lebih garang pada Yuk lah. Untuk Dragers 3 agak kurang garangnya, tapi tak boleh lawan lah Dragers 2 ni sebab dia ada peminat dia tersendiri. So bahagian hadapan ada lagi stiker company lama dan tertulisnya Nissan, menandakan bas ni menggunakan chassis UD-JP ataupun Nissan JP. So ini bahagian penuh untuk muka hadapan Azam Fira Trans Tour. So sekarang kita tengok wajah penuh untuk BLE 9639, bas yang kini dimiliki oleh Azam Fira Trans Tour. Bas persiaran yang bahagian tepi dan depan masih lagi mengekalkan ada lagi masih logo company lama Jadi kita tengok sikit corak dia. Macam pernah tengok kan? Macam pernah tengok kan corak-corak belakang ni? Seakan-akan lah. Dan corak ni masih lagi relevan pada tahun 2025 guys. Warna bila duduk belakang bas Nissan JP ni, sedap juga bunyi dia. Cuma dia tak segarang macam Nissan JA lah. So sekarang kita tengok bahagian belakang untuk BLE 9639 bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder. Kita tarik ke belakang sikit untuk melihat wajah penuh bahagian belakang bas Azam Fira ini. So bahagian belakang sama juga macam bahagian tepi, warna putih, pink dan juga warna. Nak menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Azam Fira Trans Tour, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0169344890 ataupun boleh hantarkan email sebarang pertanyaan azamfira85@yahoo.com ataupun boleh cari mereka di laman sosial di Instagram Asnul Faizal dan di TikTok mereka Azam Fira Sendirian Berhad. Okey guys, sekarang tempat lapang sikit, jadi kita boleh nampak keseluruhan untuk bahagian belakang bas persiaran Azam Fira Trans Tour ni BLE 9639. So nampakkan corak kat bahagian belakang ni macam biasa nampak, betul tak? Dan corak ni masih lagi relevan sampai tahun 2025. So saya bergerak ke depan sikit. Kita tengok bahagian tengah, di bahagian cermin atas tertulis Ya Allah selamatkanlah perjalanan kami. So inilah dia livery yang ada pada bas Azam Fira Trans Tour ini.